Kereta Proton bagi saya adalah raja corner, tapi bukan pada Proton Emas 7 ni. Proton Emas 7, sebuah kereta elektrik yang pertama daripada Proton. SUV ni dia bersaing dengan Chery Omoda E5, BYD Atto 3 dan juga MG S5. Baru saja dilancarkan pada bulan 12 tahun lepas, tapi dah terjual sebanyak 1,800 unit. Bermakna sekarang dah bulan 4, purata sebulan terjual sebanyak 450 unit. Rupanya ramai juga rakyat Malaysia yang sukakan kereta EV ni. Saya baru saja ambil Proton Emas 7 ni dan saya akan kongsikan pengalaman saya guna Proton Emas 7 ni. Saya akan kongsikan perkara yang best dan tak best tentang kereta ni. Tapi sebelum kita start, pada yang baru saja terjumpa channel ni, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan like, dan follow saya juga di platform media sosial yang lain. Mantap! First impression saya tengok Proton Emas 7 ni, saiz dia memang besar. Dari segi saiz dan keluasan, Proton Emas 7 saya boleh katakan sangat berbaloi dengan harga. Salah satu punca kereta ni laris sebab rakyat Malaysia sukakan kereta yang besar dan kabin dalaman yang luas. Lagi-lagi boot space yang luas. Confirm paling laris. Untuk pengetahuan korang, Proton Emas 7 ni di-replace daripada Geely Galaxy E5, iaitu EV pertama yang dibuat daripada platform Geely GEA. Platform Geely GEA ataupun SEA ni memang best. Nanti saya akan ceritakan masa bab ride dan handling kereta ni. Design dia bagi saya tipikal kereta EV China. Bentuk SUV dengan muka depan yang nampak macam gangster. Simple dan minimalis je design dia. Tak ada lekuk sana, lekuk sini. Straightforward. Bahagian tepi pun tak ada bentuk aerodinamik yang sibuk. Cuma ada hidden door handle yang stylo. Kita boleh tahu kereta lock atau belum lock dari door handle ni. Rim 19 inci dengan tayar Goodyear saiz 235/50/19. Bahagian belakang pun tipikal SUV dengan lampu LED bersambung memanjang. Dan ada badge trademark Proton memanjang kat belakang tu, dan juga badge Emas 7. Simple je design eksterior dia. Tak ada design yang sibuk dan fancy. Sesuai untuk SUV penumpang. SUV family lah. Nak cari sebuah SUV yang selesa dan minat dengan kereta EV, ini adalah kereta yang paling sesuai. Okay, untuk bahagian interior dashboard Emas 7 ni memang dashboard tipikal kereta EV China. Dashboard yang minimalis dengan infotainment yang dilengkapi dengan software Flyme Auto System beserta 16 speaker Flyme Audio Sound System. Kalau perhatikan design oval steering Emas 7 ni sebenarnya adalah trademark kereta EV Geely. Sama juga dengan steering Zeekr X dan juga Volvo EX30 dengan gear lever di steering. Tapi saya suka proportion daripada center console ke armrest ni. Cantik, kemas dan praktikal. Sebab kita pengguna SUV memang perlukan ruang yang besar macam ni kat bahagian tengah. Macam-macam barang boleh letak. Bukan je barang makeup ini, tapi meja makeup pun boleh letak. Features lain ada 360 kamera yang sangat jelas dan clear, ambient light, Android Auto dan Apple CarPlay, auto dim rear mirror dan juga ventilated seat. Untuk seat comfort pula, kereta-kereta EV ni, kalau kereta daripada China ni memang dia mementingkan keselesaan. Dan saya suka seat Proton Emas 7 ni. Kalau baring tidur dalam kereta, memang lena. Macam duduk atas sofa. Bahagian seat belakang dan legroom belakang pun sangat luas. Saya boleh kata paling luas antara pesaing dia yang lain. Anak saya boleh berlari kat belakang tu. Dan paling penting ada panoramic sunroof. Tapi saya kurang berminat dengan cara nak buka sunroof ni. Sebab dia kena tekan dekat sistem infotainment sama macam Proton S70. Dah lah aircon pun tak ada button fizikal, sunroof pun sama. Kadang-kadang leceh bila time datang hujan tiba-tiba dan mengelupur nak cari kat sistem infotainment ni. Kan lagi senang letak je kat tempat atas ni, tempat biasa ni kan. Ada button fizikal. Harap model CKD nanti adalah. Boot space 461 liter dan kalau turunkan seat akan jadi 1877 liter. Besar. Boleh baring, tidur dan piknik dalam kereta. Emas 7, dua-dua variant datang dengan 218 PS, 160 kW dan 320 Nm top dan 0-100 km dalam 6.9 second. Namun, berbeza daripada jarak pemanduan yang mana model Prime 345 km dengan bateri 49.52 kW dan model Premium 410 km dengan 60.22 kW. Dua-dua model guna bateri LFP. Untuk charging bagi saya tak ada masalah pun kalau korang biasakan charge di rumah. Pergi kerja, balik malam tu dah boleh charge. Cuma kalau nak jalan jauh, barulah guna DC fast charge di stesen charging.
Kereta ni saya tak dapat pakai lama pun. Untuk media car saya dapat dalam seminggu je. Tak pergi mana sangat. Time raya ni pergi beraya je lah. Dan ada jugalah semalam saya test toge naik genting. Dari segi pick up dan pedal respon, kereta ni memang best. Terasa ringan je walaupun body besar macam gajah. Tu kelebihan platform Geely GEA. Sebab sebelum ni saya pernah bawa Zeekr X yang juga guna platform yang sama. Memang best berbanding EV yang lain. Rasa macam bawa motor, senang nak ciluk ke sana ke sini. Tapi mungkin sebab Proton E-MAS 7 yang keluaran awal ni adalah model CBU, jadi setting untuk comfort dan juga handling kereta ni ikut jalan dan muka bumi di China. Untuk corner yang biasa-biasa tak adalah membuang sangat, tapi untuk high speed corner memang membuang habis. Kereta Proton bagi saya adalah raja corner, tapi bukan pada Proton E-MAS 7 ni. Tapi untuk model CKD saya pasti engineer Proton akan adjust bagi ngam ikut kesesuaian jalan raya di Malaysia. Tapi ni kereta EV kan. Faktor utama pembeli kereta EV adalah jarak pemanduan. Untuk pemanduan bandar, range 300 km ke 400 km dah cukup sangat dah. Melainkan kalau korang selalu travel ke luar bandar. Dan dari segi features dan safety features, saya respect kereta-kereta China ni. Memang advance. Ada sistem ADAS level 2 yang complete. Dan saya tak nak cerita panjang lebar sangat bab ADAS ni. Sebab memang berbaloi sangat sistem ADAS yang ada pada model yang harga hanya bawah daripada RM130,000 Malaysia. Untuk ADAS level 2.0 ada 15 function yang advance. Yang menariknya, kedua-dua varian dilengkapi dengan fungsi ADAS penuh. Bab feature dan ADAS, kereta Jepun memang kalah dengan kereta China. Harga untuk varian Prime dijual pada RM106,000 Malaysia dan varian Premium pada RM120,000 Malaysia, dan datang dengan 6 tahun waranti unlimited mileage beserta 8 tahun waranti untuk bateri. Apa pendapat korang tentang Proton E-MAS 7 ni? Pada pendapat saya, kalau yang sedang mencari SUV 5 seater dengan saiz besar macam Toyota Harrier tapi nak cuba beralih ke EV, bolehlah start dengan Proton E-MAS 7 ni. Dari segi keluasan dalaman dan features memang berbaloi dengan harga. SUV yang boleh bawa family dari point A ke point B. Cuma harapnya model CKD nanti akan ada tuning suspension yang lebih efisien untuk jalan raya Malaysia. Okey, sekian dulu video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat kepada korang yang sedang dikiriki untuk Proton E-MAS 7 ni. Okey, saya Joe Bashir. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Ciao. Body roll kereta ni memang ke laut dalam. Saya dah test lebih daripada 10 kereta EV dan yang paling teruk time corner jatuh pada Proton E-MAS 7 ni. Sorry Proton.